Bukit Liman Kati bukan sekadar destinasi untuk mendaki. Ia adalah nadi alam yang bernafas sejak beratus tahun lamanya. Hutan tropika yang tebal ini menjadi pelindung kepada pelbagai spesies flora dan fauna yang hidup seiring tanpa gangguan manusia. Di sebalik laluan denai yang sering dipijak, tersembunyi sungai-sungai kecil yang jernih mengalir perlahan membawa kisah alam. Ada tempat yang masih belum terusik, hanya bunyi unggas dan desir angin menjadi saksi kewujudannya. Bagi penduduk setempat, Bukit Liman Kati bukan sekadar landskap. Ia menyimpan cerita, kepercayaan dan hubungan manusia dengan alam. Dahulu, kawasan ini menjadi laluan dan tempat berehat, tempat manusia belajar menghormati alam, bukan menaklukkannya. Hari ini, Liman Kati semakin dikenali sebagai lokasi hiking. Namun, di sebalik langkah kaki para pendaki, ada ketenangan yang hanya dapat dirasa apabila kita berhenti seketika dan mendengar suara alam. Keindahan ini bukan untuk dimiliki, tetapi untuk dipelihara. Setiap bukit, setiap pokok, dan setiap aliran air adalah amanah untuk generasi akan datang. Liman Kati, lebih daripada sekadar destinasi hiking, ia adalah cerita alam yang masih menunggu untuk difahami.